Jadi oleh itu kita harap 6 kerusi parlimen itu kita boleh masih menang lah. Kalau kita formula incumbent kekal, maka kita harap Datuk Muhammad Al-Amin masih lagi boleh bertanding di Kimanis, dan dia akan disokong oleh JRS dan akan disokong oleh parti-parti yang bersama kerajaan. Datuk Bung di Kinabatangan, itu 2 dah ya. Kemudian kita juga menang di Putatan, walaupun dia keluar dan dia digantung Datuk Shah Helmi, tapi kursi itu kursi UMNO menang. Kemudian lagi kita juga menang di Kalabakan. Kalabakan, ND, dia ahli parlimen, dia digantung keahlian kerana dia menyokong JRS, digantung keahlian. Lepas itu di Beaufort, Beaufort Aminah Acing pun kita menang. Dan kita harap kerusi-kerusi begitu kita akan kekal ke 16 ini. Pada pandangan saya, apabila kita menggunakan siapa-siapa incumbent, dia akan terus diberikan peluang untuk bertanding. Maka kita boleh bertanding 6-7 kursi lah. Mungkin kita boleh ronding semula lah. Ronding lagi lah. Kerana kerajaan negeri sudah diambil oleh JRS, maka untuk parlimen mungkin kita boleh diberi lebih sedikit daripada 6 kursi. Itu rundingan ada masa 2 tahun, setahun setengah lagi lah.